Seolah sangat aspirasi Malaysia Madani, nama sambutan yang telah dipilih pada tahun ini adalah Sekitaran Sejahtera, Masyarakat Harmoni, Negara Madani. Pemilihan nama sambutan ini pada saya adalah tepat dengan situasi semasa kepada kita yang perlu memberi keutamaan kepada persekitaran yang bersih dan sihat di semua peringkat pembangunan. Khususnya kita akan menyambut Tahun Melawat Malaysia tahun 2026 dalam tempoh 75 hari raya. Kita memerlukan tindakan yang menyeluruh dan juga berasaskan data dalam usaha pencegahan wabak, kawalan produk, kebersihan pasar, tandas serta pengurusan haiwan yang terbiak. Sehubungan itu, BKT melalui DBT yang berkuasa negeri sentiasa komited dan cakap untuk memastikan sekitaran hidup rakyat dari tandas awam hingga ke pasar, dari premis makanan hingga ke lorong perangkat berada di standard yang bersih, selamat serta paling penting bebas dari risiko penyakit dan juga wabak. Saya sekali lagi ingin merakamkan ucapan terima kasih, syabas, tahniah kepada Datuk Muhammad Fazli bin Muhammad Kenali, Ketua Pengarah dan seluruh jawatan kerajaan tempatan JKT dalam menjayakan majlis ini dengan sokongan daripada pihak berkuasa negeri dan juga pihak berkuasa tempatan serta agensi-agensi kerajaan yang lain